Macam mana nak buat rumah yang ada hutang dengan bank, terlibat dengan riba, nak bayar sekaligus tak mampu, bayar sikit-sikit. Faham? Yang haram awal buat pinjaman tu. Kalau kita bayar tu tak haram dah untuk menyelamatkan harta kita. Urutan wali, ayah, datuk dan yang ketiga abang pada pengantin perempuan, betul ke tak? Tak betul. Urutan pengantin, urutan wali, pertama ayah bagi pengantin perempuan, kedua ayah bagi ayah pengantin iaitu toki, dan yang ketiga turun kepada adik-beradik laki-laki. Nampak? Yang sebapak atau seibu sebapak, tak kira sulung ataupun tengah. Faham? Dia tak ada sulung-sulung ada dalam bab wali. Dia kira afdal ada. Mana afdal? Yang lebih pandai hukum-hukum nikah. Walaupun adik tu kecil lagi, tapi pandai bab nikah, dia pergi ngaji sekolah agama, abang tu dah 60 dah umur pergi bodol letak, afdal adik jadi wali. Faham? Boleh tak tahi besi kita buat berobat nak pagar rumah guna ayat Quran? Boleh buat tahi besi buat pagar, tapi pagar khawat tu lah. Pasal dia besi buat khawat. Yang tak bolehnya tahi besi tu yang kita jaga rumah kita. Dah ada. Dah kalau Al-Quran dengan selawat boleh. Faham?